Wush. Oi, rumah lagi. Bayangkan belum siap apa lagi ni. Oh, ni belum totally sebab ni pun belum finishing. Susah geng untuk buat satu-satu. Tengok dia ubah. Tengok ni. Tiba-tiba bingkai atas dah beza lain sebab boy je ni bukan cerewet lah. Cuma nanti memang aku akan minta penghadang-penghadang lah, something yang modern untuk kita nak pakai full aircon. Kau kan tengok ni ceiling. Tengok ceiling dia. Woi, ingat senang nak buat? Wow. Kalau guna kayu papan besar-besar senang. Tapi boy je memang minta seni sikit. Awesome, minta seni sikit. Tengok ni. Wush. So cuma tengok wiringnya tak silap aku makan ratus ribu juga wiring ni. Sebab kena pakai ni. Serius seribu. Ni nampak apa nama tu? Besi, pakai semua besi-besi, dia tak boleh macam sembarangan kalau rumah kayu. Tak boleh pakai point-point biasa, semua kena yang betul-betul super. Dia dah bagi beberapa quotation. Aku pun ambil keputusan untuk ambil yang paling okey lah. Tahulah sikit babak wayar kan, pasal gerik wayar dengan dia punya benda yang penting lah. Sebab boleh. Rumah kayu bang, safety first bang. Oh, lagi-lagi nak buat acik-acik duduk kan. Woi, lagi apa? Dia mula-mula pakai dulu apa-apa yang perlu. Tu point-point dia. Woi, tu lagi santai kawan ada lagi kat situ. Bayangkan belum siap lagi. Bos Ijan sebenarnya start buat tanah ni 2020. Start buat rumah kayu lah. Start dia punya rumah kayu production dia 2023. Sekarang dah 2025. Tak selesai lagi. Sebab dia memang lambat dan susah. Dia tak boleh terkejar macam rumah moden. Kalau rumah kayu moden cepat. Tapi Bos Ijan buat memang ala-ala Melayu. Tengoklah semua totally handmade. Semua totally masih ukiran semua, bukan cetak kilang ke apa segala lah.